Berapa kali dah tuan-puan cucuk lutut? 3 kali, 5 kali. Tapi sakitnya masih datang balik kan? Ramai ingat cucuk lutut ni boleh sembuhkan, tapi sebenarnya itu bukan rawatan. Itu cuma penahan sementara. Dalam suntikan tu, dia cuma ada steroid dan cecair pelincir. Tujuan dia untuk bagi sendi tu rasa lega sekejap. Tapi bila kesan hilang, sakit datang semula. Sedangkan enjin kereta yang bocor, tukarlah minyak banyak kali sekalipun, tetap akan bocor kalau tak baiki punca kebocoran tu. Begitu juga lah dengan lutut kita ni. Kalau asid urik dan radang masih dalam darah, cucuklah 1000 kali pun tetap takkan sembuh. Sebab tu ramai sekarang dah mula rawat daripada dalam. Bukan lagi dengan ubat tahan sakit atau cucuk sana sini, tapi dengan herba yang bantu untuk cuci darah dan tenangkan semula radang sendi. Dalam tapak baru ni, rahsia dia ada pada kulit kayu retak bersama dengan 3 bahan tropikal lain yang bantu untuk turunkan asid urik dalam darah, kurangkan radang dan bengkak lutut, pulihkan semula kekuatan sendi daripada akar masalah. Bila darah dah bersih, sendi dah tak mencucuk lagi dan lutut pun tak perlu dah disuntik lagi. Jadi, pilihan ni semua di tangan tuan-puan. Kalau nak terus bergantung pada cucuk setiap 6 bulan atau mula bagi peluang pada lutut tu pulih dengan cara yang paling semula jadi.